update terbaru untuk rumah semi-di satu tingkat yang berada di Olat Lempit, Banting. Jom kita tengok bagaimana progres untuk projek rumah ni. Okey, so sekarang developer dah bersihkan semua jalan. Dah nampak bersih, dah nampak clear, nampak lebih cantik projek ni, lebih teratur, lebih kemas. Okey, boleh tengok sini semi-di, depan ni pun semi-di, tepi diorang dah pasang pagar. Lepas tu diorang dah tambak tanah dalam ni, nak ratakan semua. Semua dah cat, semua unit dah pasang bumbung, dah pasang pagar, dah dikemaskan. Ada beberapa unit lagi yang belum dipasang tingkap, nanti diorang pasang tingkap. So projek ni saya boleh consider dah 80%. Bahagian belakang pun developer dah kemaskan, dah pasang pagar cantik, dah tambak tanah, bagi rata selevel semua. Dekat sini developer pun dah bina tapak untuk tank nombor 2, tank nombor 1 dekat atas, tank nombor 2 ni untuk tahan hujan. Selepas dapat CCC, terpulang pada pembeli, nak kekalkan ataupun nak buang, tak ada masalah. Okey, semua unit ada tapak ni. Jom kita tengok bahagian tepi. Okay, so unit-unit lain pun developer dah buat kemasan. Ini view daripada tepi. Masya Allah, sangat cantik untuk projek ni. Jadi abang kakak kalau berminat nak datang visit rumah contoh kita, berminat nak tengok actual unit, boleh terus hubungi saya. Okey, kita jumpa weekend ni. Weekend ni saya akan berada di sini Sabtu dan Ahad. Okey, jumpa nanti.